Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dekat paparan login orderlah. So first kita masukkan kita punya slug. Okay, untuk demo kita masuk demo 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian kita tekan log masuk. Okay, dekat sini kita akan nampak nama kedai kita. Contoh kat sini demo durian Dubuk Cina. Okay, kalau kita klik kita boleh tengok demo lah, paparan macam ni. So customer akan nampak kita punya paparan kedai kita, ada banner, ada nama, ada banner. Boleh share. Lepas tu kat bawah kanan ni akan ada, nampak Lina baru order. So kita nampak customer yang previously order. So kalau orang yang baru singgah kat kita punya website, dia akan teruja lah. Kita tengok, oh okay, ada orang baru order tadi. Okay, so ni adalah satu social proof. Okay, dekat sini bukan kita ada nampak ada share, kita boleh kongsi kedai ni. Kalau customer pun dia boleh kongsi kedai ni, dia klik je, dia boleh share dekat kawan-kawan dia. Okay, so menu ni adalah menu kita. Kita boleh masukkan menu kita. Okay, kita boleh masuk berapa banyak pun. Seterusnya adalah lokasi gerai kita. Seterusnya adalah untuk customer masukkan nama, nombor WhatsApp, alamat untuk penghantaran. Kawasan penghantaran ni kita kena set sendiri kat dalam sistem backend. Sekejap lagi kita boleh set. Kalau kita nak fokus pada area sekitar kita boleh masukkan zone ikut area sekitar kita. Dan setiap zone ni dia punya, kita boleh tentukan dia punya kos penghantaran dia. Online transfer berapa kos penghantaran dia. Okay, COD berapa kos penghantaran dia, kita boleh tentukan. Contoh macam ni saya pilih Kuala Sungai Baru. So kita tengok berapa penghantaran dia. Kos penghantaran RM7. Okay, kita boleh tentukan. Kalau online transfer berapa kos penghantaran dia, RM5. Kita boleh tentukan kat dalam back end. Okay, kalau Lubuk Cina, sekarang ni kat Lubuk Cina, contoh kita tengok kosong. Kita boleh set dia percuma mengikut zon penghantaran. Okay, so kita balik semula kepada kita punya sistem dashboard tadi. Okay, kalau langganan akan tamat, dia akan keluar macam ni lah, warna orange ni. Dia akan remind 5 hari sebelum. So nanti dah sampai waktu kita boleh renew lah. Okay, kat dalam ni ada 3 profile, menu dengan statistik. Menu ni tempat kita masukkan menu kita. Okay, statistik ni untuk kita tengok statistik jualan. Kita boleh tengok by 7 hari, hari, bulan dan tahun. Okay, kalau 7 hari kita nampak perbezaan. Kalau kita klik hari, dia akan tunjuk data yang berbeza lah. Macam ni, graf pun berbeza. Kalau bulan pun sama. Kalau kita klik bulan, dia akan tunjuk berapa klik untuk dalam tempoh sebulan tu, dan graf dia pun berbeza. Okay, kita scroll ke bawah, kita boleh download PDF ataupun Excel. Okay, kita boleh download di PDF ni dan Excel. Dekat bawah ni jualan ikut item. Kita boleh tengok berapa durian kampung, berapa unit terjual. Combo cuba rasa, berapa unit terjual. Okay, rekod pelanggan. Okay, kita ada rekod pelanggan yang ni semua hijau yang dah disahkan. Yang baru ni baru masuk. Jadi kita boleh tengok. Kita klik. Okay, kita tahu maklumat, kita boleh tengok maklumat dia, dan kita boleh sahkan order. So bila kita sahkan order, barulah data dekat sini akan berubah. Okay, kita akan nampak perubahan dekat sini. Okay, kita balik semula ke profile. Profile tu untuk kita set up. So bila kita dah sahkan order, kita akan nampak perubahan lah. Jualan berapa M, order berapa yang dah disahkan. Okay, QR ni adalah QR kedai kita. Kita boleh download dan kita boleh letak dekat kita punya gerai. So kalau ada orang scan, dia boleh order daripada online. Ataupun kita boleh share dekat grup WhatsApp. Jadi orang-orang yang kat kawasan perumahan sekitar, dia orang nak order daripada kita, dia boleh scan QR tu, ataupun terus pergi ke link direct kita. Okay, so dekat sini kita tentukan nama kedai kita. Okay, kemudian kita pilih jenis produk servis ataupun makanan. Kemudian tagline ni kita masukkan tagline kita. Alamat kita masukkan alamat kita. Peta ni kita boleh search dekat Google. Dan kita masukkan maps kat situ. Ini adalah kita punya jawab operasi lah, kita kena tulis supaya kita punya customer tahu. Ini nombor WhatsApp kita. Dan Telegram.id ni kita kena ikut step kat sini. Okay, Telegram.id ni apa? Bila kita masukkan Telegram.id kita, bila ada order, kita akan dapat notifikasi dekat Telegram. Okay, ni gambar banner. Gambar banner ni kalau boleh buat dalam bentuk nisbah 1, boleh guna AI. Okay, kemudian kita boleh upload dekat sini, ataupun kita boleh bagi URL.
URL ni kita kena upload lah dekat postimage.org. Kita ambil link direct. So sama juga dengan QR kita, QR pembayaran kita boleh upload ataupun kita boleh letak link untuk ke QR tu. Okey, ni charge penghantaran. Kita boleh set charge penghantaran berapa, online transfer berapa. Ataupun kalau kita tak guna zone, okey, dia by default dia macam ni, general. COD 7, online transfer kita boleh set 0. Okey. Sebab kalau kita nak menggalakkan orang bayar dulu, kita boleh set penghantaran tu rendah ataupun percuma melalui online transfer. Okey. So, tapi kalau kita tekan guna zone penghantaran ni, dia akan bypass. Dia akan ikut zone. So, kita tentukan. Contoh kalau sekarang ni dekat Lubuk Cina, jadi kalau saya set Lubuk Cina, COD kosong, charge online kosong. Ni adalah logik lah. Okey, kalau jauh sikit area, kita tambah area Kuala Sungai Baru. Kita boleh set tentukan charge COD dan charge online transfer, penghantaran. Baik, tanpa begitu, kita tambah lagi zone. Okey, kalau kita tambah zone, contoh Linggi. Okey. So, satu kedai ni bukalah. Kemudian kita tekan simpan. Pin kita boleh tukar kat sini. Kalau kita tukar pin baru, kita type je kat sini. Tukar pin. Okey. Dah selesai, kita tekan simpan profile. Nanti kita pergi balik ke link kita. Okey, kita refresh, dia akan berubah lah. Tadi tu tak ada kos penghantaran, zon penghantaran tinggi, sekarang dah ada. Okey. Alright. So, kita patah balik, kita dekat menu. Kita pergi ke menu. Menu ni semua adalah item-item yang kita boleh letak dekat kita punya dekat depan lah. Contoh, saya nak tambah cik kopi yang ni. Okay, saya nak tambah durian apa, IOI. Okay, RM19. Sebenarnya harga tak perlu tulis kat sini pun, RM15. Harga kita boleh tulis terus dekat tepi ni, sebelah kanan ni, RM15. Lepas tu kita boleh set nak dia tanpa had ataupun ada had. Kalau ada had, kita antik ni, kita boleh tukar had dia. Contoh had dia 10. Ataupun kita nak buat promo, kita klik promo. Kalau free delivery, kita klik free delivery. Okay, kalau promo, kita harga dia mungkin akan lagi bawah lah. Dia mungkin boleh letak 13. Ini. Okay, so dekat item-item ni, kita boleh set ada stop. Ni adalah stop management ataupun tanpa had. Lepas tu kita boleh ubah kedudukan dia. Kita tekan ni, kita akan ubah kedudukan dia. Kemudian dekat mata ni, kalau kita nampak ikon mata ni, kalau kita tick, nanti dia akan hilang kat paparan depan. Okay, kalau saya simpan, save, simpan menu. Okay, tunggu sebentar. Saya pergi ke ni, saya refresh. Nanti combo cuba 3 rasa tu dah tak ada, dah hilang. Okay, tinggal durian kampung dengan durian IOI je. So kita boleh hide kalau dah tak ada stock. Okay, kalau saya nak unhide balik, saya tekan mata ni balik. So saya save. Macam tu saja. Refresh. So dah ada item tersebut. Jadi pelanggan boleh order. Okey, dan yang menariknya dekat dashboard ni, kita boleh tengok statistik. So order yang sah, kita boleh tengok buy item, berapa unit terjual, buy item berapa unit terjual, rekod pelanggan kita ada kat sini. Okey, contoh yang ni 7 hari ataupun sehari. Okey, contoh kalau kita pilih hari. Okey, so dekat sini dia graf ni akan ikut klik lah. Kalau jumlah klik 13, dia akan sampai sini. Lepas tu sale ada berapa hari ni? Sale ada 1. Jadi kalau kita download PDF, okay, tekan download PDF, kita boleh tengok detail. Contoh hari 16 April 2026. Okay, kita boleh tengok jumlah jualan RM64, order disahkan 3, jumlah klik 13. Kita tengok detail customer.
Ini Hairul COD, Durian Kampung RM16, Sah, Lina online transfer, okay, RM23, Liu COD. Item yang terjual Durian Kampung. Jadi kita boleh tahu detail. Kalau kita patah balik ke belakang, kalau kita pilih 7 hari, okay, 7 hari, kita tunggu graf ni load. Bila graf ni load, kita boleh download. Dan kita download PDF tu, dia akan ikut toggle ikut 7 hari tadi. So kalau kita pilih bulan, kita download report, dia akan tunjuk report bulanan. Lagi banyak detail lah. Okay, kalau 7 hari, dia lagi banyak detail daripada sehari. Excel pun kita boleh download. Okay, tekan download dan open. Okay. So kita boleh tengok paparan by Excel macam ni. Dia kasih item jualan. So semudah itu sahaja. Okay. So dekat profile juga kita ada Kompas Business. Dia akan tunjukkan paparan 7 hari lah berapa order kita. Tadi sepatutnya ada 5, jadi kita boleh try refresh. Okay, dah ada 5. So 322. Okay, itu saja. Jika ada masalah boleh tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.